interface for the Internet Explorer memang nampak macam ni. Lepas nak set IP, lepas nak set ID name, ISL access point everything lah. Tapi macam tu ini apa? IP address untuk 10.13.11.3.20. Ni untuk connect dengan HMI Dia pun correct. Oh. Fiber lah. Fiber lah. to ESM. And also this is important for NAR gateway lah. Access point ni kena P1. Recently dekat Ampang kita perasan benda tu. Kalau access point ni dia default dia akan tukar MR. Default somehow access point tu MR. MR. So kalau ada MR tu gateway tak dapat communicate dengan radio tersebut. Oh. So dia kena ada P1. Kalau P1 ni macam mana? Kalau kata dia MR, macam mana nak tukar dia jadi P1? Melalui browser lah. Kalau browser tu juga boleh lah. Okay. Access point tu boleh tukar. Okay. So nak keluarkan CID file dia, kena masuk setting, export, kena keluarkan file ni, SCADA configuration. Setting export SCADA configuration. Oh, dia ada setting. Tekcon ni boleh compare setting ke? Compare setting. Sebab pelik lah, MTech dia tak mintakan file compare ni daripada kita. Tadi tu lah memang dia ada setting file. Dia ada setting file kan? Tapi compare setting tu tak pernah buat. Tak pernah buat lah. Ya, try nanti dia macam. Okay. Oh, and target kena letak PC. So parameters dia nak kita nak specify protokol dia tu IEC 6 itu saja. Sini actually tempat ni yang boleh tukar access point. Dekat parameter bawah 650 access point ni boleh tukar. Ini kalau kita buka yang IP address tu kan. Ni dia punya bentuk dia, interface dia. Rupa dia. Oh, sama macam dalam relay relay. Betul. Oh, sama. Access through front port, boleh access memang browser punya interface nampak sama macam ni. Dia seolah macam kita screen share je. Exactly. So dekat TMB punya GSC file pun dia share kita. Dia akan share kita di sini. CID file lah. Dan CID file ni memang kita tak masuk mana-mana pun lah. Ni just untuk reference kita saja. Okay. So memang kita boleh keluarkan CID dari relay tersebut. And then dia export saja guys. So ya, CID file tu memang untuk reference point saja. Oh, untuk buat IC. So kita dia boleh
CPU dekat SEAL configurator. So lebih kurang CID file yang keluarkan dari situ dia akan nampak similar to this lah. So data set ni semua akan ada lah. Port control. Tapi itulah yang tak bagusnya dia Oh sorry, bukan MR ticket. MR ticket. Ini yang default punya. Oh. So ini sepatutnya P1 lah. So di sini gampang ni yang kita go through tadi. Jadi ada MR ticket. Kena maksudnya yang tadi kan tu JSE punya LCD kan. Jadi kita kena ubah lah. Betul. Sepatutnya kan kita maintain apa benda yang JSE bagi kan. Tapi untuk ni kita kena maintain lah. tapi sebabkan benda ni kena ubah. Yang ni kena ubah lah. MRT cap tu tak boleh maintain. So yang tu lah somehow bring effect lah. So this was the exact issue at Ampang ABR. So bila tukar ni jadi P1, okay, be able to complicate. Oh. Ampangnya nak kena tengok check ke? Ampangnya tapi tu kita orang tak tahu dia P1. Sebab tu pun tadi hilang ada face issue hilang. Oh ya ke? Yang malam you ni ke? Yang malam yang datang tu. Oh. So, yeah. Oh pasal ni lah. Pasal ni lah. Dia ada MRTK masa FAT semua kita pakai P1. Then masuk site somehow tak tahu terdownload ke apa ke sebelum after FAT tu. Somehow MRT dia tertukar jadi MRTK. Oh. So I buat apa, I download balik CID file dia. CID file dia tukar lah. Ya. Tukar balik, lepas tu load balik. Sebenarnya you nak load balik ke dia, you load pakai load file apa kan? Pakai dia port tu. Okay. Import, lepas tu file type yang nak kena Import, dia boleh import. Dia nak import tu pakai, dia nak ambil file apa? Dia punya ISO file. Yang ni actually. Dia boleh keluarkan sebagai kan kita boleh keluarkan CID. Okay. So file ni yang kita download dalam tu. Maksudnya file tu load file CID lah? For example, so ini P1 tu kan. So what we do, kita keluarkan file ni lah. API. Dia export lah. Oh tu lah. Oh disimpan dalam folder. So file ni yang kita import balik. Kita import terus dalam ni. Import masuk import dekat situ. Dia dekat setting tu ada option juga lah untuk import.
configuration memang straightforward sajalah bro. Kita tahu siapa pun. So setting dia pun memang tahu siapa. But then I think Tesla akan compare setting tu dengan ni lah. Setting dari sini. Kita compare dengan produk app dia. So dia ada mention lah apa-apa yang kena maintainkan. Parameter ni lah kena maintain bawah. Setting ni transformer ni ke. So yang C550 dia ada Kodak air. Ni apa lagi? Ni kalau nak ubah ni kat mana? Kalau kata dekat AVR punya tu. Semua ni kena buat ke ACR configurator. Oh, ACR configurator je. Oh, sebaiklah dia, yelah, boleh lah. Dia punya cerita tu dia semua config tu kita buat dekat internet browser tu. Dan tukar accordingly, keluarkan CID tu dan masukkan dekat ACR configurator. Sebab Proses lah. macam apa tu, brand lain kita tukar ni dalam dia orang punya software sendiri kan. Tapi untuk tag account dengan NR kena tukar ke ACL lah. Dia punya CID tu sebab dia motor ni kan motor client punya information kan. So bila CID AVR tu dah keluarkan dekat ACR configurator, kita boleh determine kat situ lah CID tu macam mana nak macam. So MR tu dia tak ada particular point di mana client configuration boleh dibuat lah. Ada. So dia depend on CID and how the CID need to behave, kita alter kat ACR configurator sendiri. Any configurator should be okay lah. Any question? So the AVR not much lah. Tu lah. Tapi ni lebih pada ni kan. Sebab hari ni ada isu dekat, ada tanya tu hari, dia punya graph untuk apa, topology graph tu ke, dia terbalik ke? Okay. Itu sebab apa? Sebab itu I tak sempat masa tu. Dia betul terbalik. That one masa testing punya betul training Cik Nasir ada mention. Oh, itu protection part lah. Protection punya topologi semua dia orang akan dia ada some setting lah upload tu. Somehow dia akan upload benda tu. Biasa tester buat tu. Betul lah. Sama macam low impedance bus bar juga. Yang diagram yang dia lukis dalam relay tersebut, tu pun team protection yang actually lukis benda tu. Oh ya ke? Usually they will cover on that parts lah.
Oh, bahagian SLD dalam tu protection lah. So I guess so topology tu isu familiar to that lah. Dia tersilap draw. Ya. So once you get the CID, kita upload dekat sini. Mostly data set akan okay. Okay, oh kita hantar dia tak ada nampak. Di semua-semua ni dia boleh kekalkan lah ni, tak ada perlu ubahan. Dia akan kekalkan, tak payah ubah tu. Dia memang akan ada satu je lah. Oh. So report control yang kita kena ni lah for dia. Oh, report control je dah kena tukar. So sama macam kena buat. Option. Okay. Ini kita kena ubah ni. Jadikan 5 report control. So yang lain semua kita maintain lah. Dia punya integrity period ke, buffer time ke, configuration juga. Sebab ni kan dah yang dah ubah. Kalau kita yang betul-betul direct kita ambil daripada relay tu, CID dia memang yang dekat sini dia punya integrity dia dengan buffer tu memang 5500 lah ke? Betul. Oh, memang tu dah memang dia dah maintain lah. Kecuali report ID dia lah. Betul. Report ID dia lah. Yang kena ubah lah. Kita kena ubah. Trigger option. Integrity period dengan buffer time pun kena ubah. Ada ubah lah. Memang integrity period dengan buffer time tu kena ubah. Trigger option fill kena ubah. 4 lah. Lepas tu dengan ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, VR ni dah. Tak rumit lah. 6. Tu. Kena jadikan ni. Okay dulu, we take a 5 minutes break. Boleh. So yes. Cuma kan satu lagi. Ini bukan yang ni lah. Nari punya ada yang SLG punya dekat designer kan. Kan kita boleh nampak SLG punya LCD graph lah apa? Okay. LCD graph, yes. Dia kan
nampak dia punya numbering untuk device number tu. Kenapa semua macam semua bil tu dia start 805. Dia semua nombor tengok 8 tau. Sebab kan kalau bil kan ikut kan ada 105, 405, 505 kan. Tapi yang macam dalam designer punya tu kan, yang device yang kita sedut tu, semua dia start dengan 8888. Device number Hmm. existing BCU. Existing BCU. Sekejap Patutnya dia follow saja yang apa yang ada kat BCU lah. Dekat BCU punya tu kan. Kalau BCU ada 8, memang dia akan jadi 8 lah. Kalau BCU dah ada 8 dia tekan ada 8 dia.